Assalamualaikum. Jumpa lagi. Dalam video ni Opah tunjukkan 5 sungai yang kita boleh jadikan pot healing. Dalam 5 sungai yang Opah tunjuk dalam video ni, sungai yang Teluk Intan ni lah yang paling Opah suka. Boleh katakan tiap-tiap bulan Opah akan datang sini, ataupun dalam sebulan tu ada 2 atau 3 kali Opah akan duduk kat sini. Opah suka kat sini sebab dia parking betul-betul tepi sungai. Ini keadaan masa air surut. Dekat sini dia ada air pasang, air surut macam laut. Sedangkan ini sungai, bukannya laut. Sini kawasan dia banyak tempat parking. Kalau nak parking tak ada masalah sebenarnya dekat sini. Kebanyakan yang datang sini memancing udang. Dekat kawasan ni udang memang banyak, udang galah. Ini air tengah surut. Tak ada berapa sangat lah udang tu. Dia kalau air tengah pasang tu, air tinggi, memang banyak. Tempat ni pun baru dinaik taraf. Baru buat. Benda-benda ni semua baru buat ni. Biasa Opah datang sini, Opah mesti beli makanan. Sarapan ke, makan tengah hari ke. Ni kebetulan Opah baru lepas pergi mencari durian tadi. Memang nak lepak dekat sini. Terus bawa ke sini lah makan kat tepi ni. Hari tu Opah tak lalu makan sebabnya masa tu mungkin sebab Opah kenyang kot. Balik rumah teringat-ingat. Lepas tu pergi balik, Opah minta beli 2 biji kat dia. Buka kat sini makan. Hari tu budak ajar makan nasi dengan durian. Udah atuk, tak kira nasi apa pun dia makan dengan durian. Ajar haru atuk ni. Opah tidak lah, memang Opah tak lalu. Dapat pula durian yang elok. Kalau Opah macam sayang nak makan dengan nasi. Mana tak seronoknya. Kau mau tengok sambil duduk dalam camper tu boleh pandang orang memancing ni. Mereka ni memancing udang lah ni. Ayo kering betul-betul. Belah sana pulau tu boleh nampak pasir dah. Selalu tak nampak pasir tu. Ni nampak pasir. Keliling nampak pasir. Tempat ni pun dah dinaik tarafkan. Dah dibuat lagi cantik. Ada ruang untuk ambil gambar macam tempat atuk ni berdiri sekarang ni. View sungai ni yang mahal ni. Ni wakaf ni pun ada. Memang best lah kat sini. Dekat sini jadi pot orang-orang pencen berkumpul. Atuk pun serta sekali lah. Jalan ni sampai ke ujung sana tu kita boleh tengok view sungai. Dekat ujung sana lagi tu ada wakaf. Ni pun pot mencari ketenangan. Tampak tu. Yang ini semua kaki-kaki pancing yang datang kat sini ni. Tengok air dia kering benar semua. Boleh nampak pasir dekat dalam sungai tu. Sana pun nampak tebing belah sana tu. Tebing pasir tu. Ni pula keadaan masa air pasang. Ni lah rupanya kalau air pasang. Lagi cantik. Cuma gambar ni sebab waktu ni memang mendung. Hari nak hujan. Sebab sekarang Teluk Intan ni asyik hujan aja. Nampaklah macam gelap sikit gambar ni. Yang ini pula kalau parking daripada lokasi tempat jeti nelayan ni. Nelayan darat. Ni semua baru buat ni. Memang cantik dah. Tu atuk masuk dia nak tengok keadaan tempat tu. Opah malas dah. Opah melepok je lah. Dalam camper Opah. Tengok ada suasana daripada sini pula. Teluk Intan betapa cantik lah. Cantik. Ni air surut kalau air pasang sampai ke atas tu. Sampai ke situ.
Pantai macam ni mancing udang lah kot Ya. Okey. Ni time air surut kan? Ya. Kalau kita datang hari Minggu, kita akan boleh join dia orang ni buat senaman dekat sini. Sekarang ni kita ada di Jambatan Kampung Jong Barok. Kalau jambatan ni dari Kampung Gajah nak ke Teluk Intan, kita akan lalu jambatan ni lah. Tempat ni pun jadi tempat parking bot nelayan dekat sini. Tengok tempat parking opah dengan atuk. Best. Betul-betul dekat tepi sungai. Ini tempat bot-bot yang ada tu. Kalau air kering, kereta boleh parking kat situ. Sebab bot tak duduk kat situ. Lagi lapang kawasan redup bawah ni. Ni semua boleh parking kalau musim panas. Nak berteduh redup. Tapi sini sebab air tinggi, jadi bot pun ditaruh dekat situ lah. Time ni kami sampai hujan pula. Tengok tu, best dekat sini. Opah suka sebab apa? Kalau nak membasuh-basuh senang. Air dia kita boleh capai. Tapi jangan kalau musim betul-betul hujan dekat kawasan ni banjir. Air naik sampai tempat opah parking tu, sampai atas ni. Tempat ni kalau dari rumah opah dekat kampung tu dekat berbenur, tu opah selalu ke sini. Tu opah suka datang sini kalau sarapan, beli sarapan dekat Cerong Balai. Bawa kat sini, opah lepak-lepak, makan. Sampai hilang bosan opah dengan atuk, opah balik lah. Sebab atuk dia tak minat mancing. Kalau bagi orang yang minat mancing dekat sini memang best. Tengok, wakaf dia pun ada kalau nak lepak-lepak. Jomlah kita tengok jeti dia. Opah panggil jeti. Orang sini panggil apa tak tahulah. Sebab dekat sini tengok dia ada buat macam kerusi. Kalau kita nak duduk memancing dekat sini boleh. Ada tangga nak turun ke bawah. Tapi tu lah ada yang dah patuh pula pagarnya. Tu nampak tu orang parking bawah tu, parking bot. Tu jambatan je. Time opah datang ni memang hujan. Kelang kabut nak lari balik. Angin dengan kuatnya. Jadi hiburan juga ni. Tengok orang naik bot lalu lalang kat sini. Masya Allah makan bagi. Dah. Apa tu? Ketiau Ni atuk punya air. Inilah pemandangan keseluruhan kawasan ni. Besar juga dia kawasan parking dia. Subscriber opah ni duduk kawasan ni lah. Jumpa pula dekat pasar pagi Cerong Balai. Masa beli sarapan pagi dekat sini. Lagi satu lokasi, Kampung Kota Setia Teluk Intan. Dekat sini ada jeti. Kawasan ni orang suka memancing. Biasa orang memancing kat sini memancing udang. Selalu kalau opah datang lepak kat sini, memang banyak orang memancing udang. Tengok atuk. Parking betul-betul tepi sungai. Memang best sangat. Jeti ni tak boleh naik. 2 bulan lepas opah datang masih boleh naik lagi. Yang ini dia orang dah pagar dah. Tapi kesan orang memancing atas tu ada lagi. Kursi meja mereka. Best kau mau dari dalam camper tengok sungai ni. Yang datang kat sini biasanya orang luar. Opah sebelum ni datang pun yang opah tanya-tanya orang memancing udang kat sini, semua mereka duduk luar daripada kawasan ni. Cuma opah kalau datang sini, opah tak buat video aja. Kali ni tergerak hati pula nak buat video. Sebabnya nak kongsi pengalaman.
Balik tengok rumah. Oh, air dah mula surut. Ini dari sungai kecil masuk ke sungai besar. Habis dibawanya sampah-sampah tu ke laut. Ni waktu ni sebab memang mendung sangat. Macam bila-bila masa je boleh hujan. Air pun keruh. Mungkin sebab ini musim hujan kot, air keruh. Selalu upah datang tak ada keruh ini airnya dekat sini. Ini teruk berbenar keruhnya. Gerai ni kalau petang dia baru buka. Tapi ni sebab waktu pagi sangat lagi. Lepas tu hari pula hari bekerja, tak buka lagi lah. Tak nak memancing sungai besar tadi, boleh memancing sungai kecil ni. Dekat sini pun okey. Tempat nelayan taruh dia orang punya bot-bot. Yang ini pula tepi sungai Kuala Kangsar, dekat jambatan Kuala Kangsar ni lah. Dekat sini pun boleh jadi port healing juga. Parking pun tepi sungai jugalah. Memang kalau kat sini pagi-pagi, petang-petang ramai orang melepak. Belah sana pun ada. Tapi dengan upah dengan Atuk nak pergi ke belah sana tu mencari tak jumpa. Ikut jalan mana nak pergi ke belah sana tu. Dekat sini sungai ni boleh naik bot kalau nak susur dari jambatan ni. Bayar berapa tu Opah dah lupa pula lah. Opah tak sempat nak naik sebab ada urusan masa tu. Dekat sini dataran Manong. Boleh parking juga dari atas bukit ni tepi sungai. Kan masih kira Kuala Kangsar lagi lah Manong ni. Dataran Manong. Dari sini pun boleh tengok view sungai. Okey juga. Dekat bergigit lah. Garang ya, garang. Bukan garang, dia kuat bergurau. Alah. Jatuh kan. Jatuh kan. Tu sungai, ambil ikan bergurau sungai. Sini. Saya tengok kamera. Tengok kamera lah. Geramnya aku tengok dia ni. Oyin. Alah, Oyin. Kuat bergigit dengan orang tapi dia tak sakit ke. Kesedapan lah tu ya. Oyin kesedapan. Oyin. Ni dekat bawah boleh turun. Tapi Opah dengan Atuk malas nak turun ke bawah tu. Bawah jambatan tu pun boleh parking tu. Ini pula Opah nak tunjuk tempat boleh jadi port healing juga, port memancing. Tempat ini Opah selalu lalu lalang. Biasa tak singgah. Tapi kali ni tergerak hati nak singgah. Singgah tengok rupanya ya Allah cantiknya. Lokasi dia kalau dari seberang Perak nak ke tol WCE.
Sebenarnya sepanjang jalan ada banyak kawasan macam ni. Kawasan yang berpokok ada, boleh parking pun ada. Tapi opah dengan atuk dah terlepas tadi. Bila tengok ini cantik baru singgah. Sebelum ke Sungai Perak tadi, opah ke sini dulu sebenarnya. Nak beli royan. Tapi mereka cakap, tunggu kejap, opah jalan dululah. Tu yang jumpa perempuan ni. Perempuan pertama kebun royan yang opah jumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur Allah. Syukur pada Allah. 425. Terima kasih. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.